Ini komen Faizul Azhar. Arwah abah dan arwah adik aku bersekolah dan belajar di pondok dan sekolah agama Bahala Gantang ni. Sekolah hosto maksud dia. Banyak jasanya kepada keluarga aku. Maknanya 2 generasi yang mendapat pendidikan di sekolah agama hosto Bahala Gantang ni. Baik, sekolah Al-Wusto Bahala Gantang ni memang telah banyak menabur jasa kepada penduduk sekitar dan negeri ini. Dan ia tidak boleh lari daripada penglibatan tokoh pengasasnya sendiri, iaitu almarhum Tuan Guru Haji Hasanuddin Muhammad. Okey, dah terlanjur ni kita singkap sikit sejarah sekolah menengah Al-Wusto ni berdasarkan buku yang disusun oleh Ustaz Zainal bin Hasan, yakni anak Tuan Guru sendiri. Kalau ikut catatan di buku ini, sekolah menengah agama Al-Wusto Bahala Gantang mula diasaskan oleh Tuan Guru Haji Hasanuddin pada tahun 1948, iaitu selepas almarhum pulang dari menuntut di Pondok Bunuk Payung, Kota Baru, Kelantan selama beberapa tahun lah dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Tahir. Saya difahamkan pondok itu berada bukan di tapak sekarang, tapi dekat Masjid Al-Hasan pada masa itu, tepi sungai itu pondok dia. Kemudian pada tahun 1964, Madrasah Al-Wusto menjadi pusat pendidikan yang terbesar di negeri Pahang dengan bilangan murid tetap dan separa tetap berjumlah hampir 400 orang. Ramai tu. Kemudian pada tahun 1966 berjaya mewujudkan kelas 8 ataupun tingkatan 8 di sekolah Al-Wusto yang setaraf dengan universiti. Selepas tahun 70-an menjelang tahun 80-an, kemelesetan ekonomi dan banjir besar berlaku. Akhirnya pada tahun 1982 almarhum Tuan Guru terpaksa menyerahkan Madrasah Al-Wusto ni di tapak yang baru sekarang ni lah, yang di Lubuk Broga orang panggil tu, menyerahkan kepada kerajaan negeri, iaitu di bawah Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi sekolah agama Al-Wusto ni dia menjadi sekolah agama negeri antara 18 sekolah agama negeri di bawah Jaib. Dan selepas itu sekarang ni sekolah menengah agama Al-Wusto ni makin berkembang maju, makin pesat dan kawasan asrama bangunan makin luas. Dan yang terkini saya diberitahu telah pun mengadakan peperiksaan STAM ataupun Sijil Tinggi Agama Malaysia. Begitulah serba sedikit.